Yang influencer viral tu cakap Meskom punya kos tu. Ni aku nak cakap lah dengan kau Mungkin ramailah yang setuju dengan dia punya statement tu. Tapi saya sebagai seorang yang boleh kata ada pelajaran lah, sebab saya sama belajar. Dan kawan saya pun ramai juga yang kos Meskom. Ramai juga yang dapat kerja yang bagus sekarang ni. Saya tak jumpa pun kawan saya yang ambil Meskom tu semua gagal dalam kehidupan. Betul. Dia banyak kawan saya ni yang gagal dalam kehidupan sekarang ni yang tak semua belajar. Betul. Sampai sekarang terumbang ambing pergi kerja tak mana-mana kan. Ada yang duduk kampung kat sawit. Saya tak hina kerja kampung lah kan. Tapi saya nak cakap kat sini, kalau kita ada pelajaran sebenarnya kita boleh ubah nasib kita. Banding kalau mungkin ialah dia tu mungkin influencer tu mungkin dia tak ada, dia saya dengar cerita dia pun kena buang daripada college pasal isu dia dulu. Lepas tu mulalah dia nak cakap kos ni tak bagus lah, kos ni tak bagus lah.